Jom kita belajar cara kita kembangkan ungkapan algebra dengan menggunakan kaedah kotak-kotak. Diberi soalan kembangkan ungkapan algebra berikut. 2 tambah M, 5 tolak M. Maksudnya kalau kita perasan ada dua kurungan dekat sini. Okey, kurungan yang pertama 2 tambah M kita tuliskan di sebelah tepi ni. 2 tambah M. Manakala 5 tolak M kita tulis di sebelah atas. 5 tolak M. Boleh ke kalau kita nak tukar yang atas duduk tepi, yang tepi duduk atas? Boleh je, tak ada masalah pun. Step yang seterusnya adalah kita darabkan sahaja, yang tepi darab atas. Okey, buat satu persatu. 2 darab dengan 5 kita akan dapat 10. 2 darab dengan negatif M, kita akan dapat negatif 2M. Positif M darab dengan 5, kita akan dapat positif 5M. Positif M darab dengan negatif M, kita akan dapat negatif M kuasa 2. Okey, so kita tulislah ikut turutan ni. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Okey, kita keluarkan balik unsur-unsur dalam kotak tu. Okey, 10 tolak 2M tambah 5M tolak M kuasa 2. Okey, kalau kita tengok negatif 2M dengan positif 5M, kita boleh selesaikan. Okey, apabila kita selesaikan, jawapan akhir kita adalah 10. Negatif 2M tambah 5M, kita akan dapat positif 3M tolak M kuasa 2. Itu saja.